Apa itu e-invoice? Apa itu e-invoice? Okay, kalau awak tak ada, kalau awak memang niaga kecil-kecil bukan ejen. Sebab ejen ni dia akan dapat CP58 ni. Maksudnya pendapatan awak memang dah dideklarkan dekat LHDN. Memang ada kat dalam LHDN tu berapa pendapatan awak. Jadi kalau awak tak declare, dia tetap boleh detect. Dia ni berapa pendapatan dia. Kalau tak melebihi had shilling. Had shilling ni apa? Kita dah nak masuk LHDN ni. Had shilling sekarang 37,000 setahun. 37,000 setahun. Sebulan awak punya pendapatan 3,000. Kalau lebih daripada 3,000 ni, awak dah kena bayar. Maksudnya awak wajib declare LHDN. Walaupun meniaga 20,000 ke 10,000 ke, declare lah LHDN. Sebab apa? Banyak manfaat dia. Nanti saya beritahu kenapa. Okey, apa itu e-invoice? Boleh kita masuk e-invoice? Okey, e-invoice merupakan representasi dalam bentuk digital bagi transaksi yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli. E-invoice menggantikan penggunaan dokumen kertas atau elektronik seperti dalam format PDF, JPEG, dokumen dan lain-lain. Maksudnya apa? Kita kadang-kadang kita berniaga, kita pakai apa? Invoice, receipt yang hard copy ataupun yang dalam apa? Kita punya aplikasi. Jadi sekarang ni LHDN dia nak kita guna sistem. E-invoice ni mengandungi maklumat penting sama seperti dokumen tradisional. Contohnya butiran penjual dan pembeli, keterangan item, kuantiti, harga tanpa cukai, cukai yang dikenakan dan jumlah keseluruhan. Okey, macam mana nak faham benda ni? Pernah tak beli dekat apa fast food? Okey, dia akan tulis kat situ nama dia, atas tu Mary Brown, contoh Mary Brown, tarikh, waktu, kan? Benda yang receipt yang keluar tu panjang-panjang tu dekat Zimat ke dekat Pasaraya itu dinamakan post system. Itu adalah hard copy punya. Tapi hard copy ni LHDN tak dapat tengok. LHDN tak dapat tengok. Jadi dia sekarang ni nak keluarkan e-invoice ni. E-invoice antara penjualan transaksi dan boleh penjual mengeluarkan e-invoice dan menghantarnya kepada LHDN melalui portal My Invoice. Benda ni maksudnya apa? Kita jual tudung dekat orang. Kita jual makanan kat orang. Kita jual Shaklee kat orang. Dia nak kita declare benda tu. Saya, Mona, jual Shaklee dekat Encik Syah RM100. Jadi saya kena declare Encik Syah ada membeli barangan Shaklee RM100 daripada saya. Saya pun tak berapa mahir lagi pasal e-invoice ni. Tapi itulah dia. Atau API untuk pengesahan. Dia nak sahkan transaksi kita ni. Betul tak kita berniaga ni? Betul tak orang ni beli ni? Okey, macam Encik Syah, si tudung comel, syarikat si tudung comel mengeluarkan 1,000 tudung. Dan 1,000 tudung ni dia nak tahu pergi ke siapa. Itu yang dia nak sebenarnya. Okey, dia akan pergi ke ejen 10, 100 kepada 10 orang ejen. Betul tak? 10 orang ejen dia dapat 100 orang. Daripada 100 ni tadi dia nak tahu pula kita ni jual kat siapa. Ada ejen kecil lagi bawah kita. 10. Kat situlah dia nak tahulah perjalanan, perniagaan semua orang. Ni sama dengan sistem orang kata GST. Ingat tak GST dengan e-invoice sama. Kenapa saya cakap sama? Sebab saya dah berada di zaman GST, SST, GST, SST balik tiba-tiba masuk e-invoice. Saya cakap e-invoice ni adalah GST. Sebab apa? Masa zaman GST, kami semua yang Sendirian Berhad, dulu yang bawah-bawah ni tak ada. Yang Sendirian Berhad dia ada sistem, kita kena generate berapa jualan kita, berapa ringgit, berapa cukai kita apa semua tu. Kita kena hantar ke Jabatan Kastam. Kat situ dia tahu berapa harga kita jual, adakah harga tu melebihi. Dia nak kawal harga sebenarnya. Sebenarnya kerajaan sekarang memakai konsep GST tu tadi. Itu saja. Untuk sekarang ni, untuk yang enterprise, senang cerita awak boleh guna dalam LHDN punya portal ataupun awak kena beli sistem API. Tapi benda ni tak keluar lagi, jadi saya tak boleh nak terangkan dengan lebih lanjut. Okey, tapi untuk Sendirian Berhad yang memang jualan dia tinggi dan belian dia pun tinggi, memang dah ada e-invoice ni untuk didaftarkan di dalam LHDN punya website. Sekarang kita masuk kepada LHDN, boleh?